Ciri yang paling saya bangga dalam Proton Saga baru ini adalah electrical architecture baru serta ciri keselamatan generasi baru. Walaupun Saga ini adalah pada harga yang mampu milik, namun kejuruteraan Proton pada hari ini dapat membawa ciri-ciri keselamatan ini yang selalunya berada dalam kereta-kereta yang lebih premium dalam kereta baru ini dengan harga yang bersesuaian dengan rakyat Malaysia. DNA Saga bagi saya adalah kesederhanaan, ketahanan dan value for money. Walaupun Saga baru ini dinaik taraf dengan teknologi yang lebih moden, bersesuaian dengan keadaan semasa, namun jurutera tempatan akan memastikan Saga kekal pada nilai yang asal, yang lebih praktikal dan jujur. Perasaan yang lebih mendalam iaitu menyambung legasi dan juga simbol nasional kita, di mana Proton mampu membina produk buatan Malaysia yang mampu bersaing di pasaran dunia.